Selamat malam rakan-rakan sekalian. Berita tergempar. Menurut maklumat terkini daripada para saintis, sudah tentu, daripada saintis tempatan, didapati bahawa dalam badan kita terdapat otot yang mungkin tidak mengecut walaupun sekali sehari. Atau jika anda tidur terlentang atau meniarap, tidak kira. Ia hanya boleh menegang 2 kali sehari. Otot apa itu? Cuba teka di ruangan komen. Siapa yang dapat teka, kami akan beri anda penghormatan setinggi-tingginya. Saya tengok di ruangan komen, tak ramai yang kenal dengan otot ini. Ia dinamakan sempena nama penciptanya, Grudino, otot sternocleidomastoid. Ivan Petrovich Grudina Ключично-Соцевиднов pada tahun 1825 buat pertama kali menemui otot ini di Simposium St. Petersburg pada musim sejuk semasa ribut salji. Jadi, apakah sebenarnya otot sternocleidomastoid itu? Bahagian bawahnya bermula dari klavikula dan sternum. Bahagian atasnya melekat pada prosesus mastoid, tulang temporal. Otot ini biasanya agak besar. Tetapi pada kebanyakan orang biasa, ketebalannya hampir sama dengan beg sampah. Ketebalannya. Disebabkan oleh itu, ia tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dan fungsinya diambil alih oleh otot-otot berdekatan. Fungsi apa? Fungsi otot. Selain itu, ia sangat penting dalam menyokong berat kepala anda, juga terlibat dalam pergerakan memusing. Pergerakan utamanya apa? Penguncupan dua hala, pembengkokan kepala, tetapi lenturan. Nampak tak? Saya berdiri di sini, saya tundukkan kepala, tiada ketegangan padanya, tidak terlibat. Tetapi jika saya baring terlentang, angkat kepala, pada saat itu ia akan menjadi tegang. Pusingan. Saya pusingkan kepala. Saya pusingkan sedikit sahaja ketegangan otot ini, sangat minimum. Jadi, dalam kehidupan, bagaimana kita menggunakannya? Kita pusingkan kepala, minimum ketegangan otot ini. Dan inilah maksimum yang dilakukan oleh otot ini sepanjang hari. Bila ia benar-benar tegang. Bila kita bangun, baring terlentang. Pada saat kita baring, nampak tak? Di sini kepala tergantung di udara. Di sinilah ia menjadi tegang. Kemudian kita bangun. Dan pada saat inilah ia menjadi tegang. Begini. Baring, bangun, sesiapa yang suka berbaring, kemudian bangun, berbaring, bangun, bagi mereka ia akan berfungsi sedikit sebanyak sepanjang hari. Jadi, otot sternocleidomastoid, tanda-tanda kelemahannya, sakit kepala di bahagian pelipis, di bahagian dahi, di bahagian telinga. Malah mungkin juga sakit di kawasan sendi temporomandibular, sakit yang dirujuk seperti ini. Kenapa ini berlaku? Sebab apabila ia menjadi lemah, otot-otot lain juga mula menjadi tegang secara berlebihan. Selain otot skalin, termasuk otot yang mengangkat skapula yang menyebabkan sakit pantulan di seluruh kawasan ini. Pergerakan leher menjadi terhad. Untuk memusingkan leher, anda perlu sedikit menundukkannya ke depan kerana otot sternocleidomastoid tidak cukup kuat. Jadi anda perlu mengubah sedikit sudut pergerakan. Seterusnya, kelemahan di tangan, sakit. Sakit di bahu, sakit di tangan, sepanjang mana-mana saraf, sama ada ulnar, radial atau median. Apa yang menyebabkan kelemahan otot sternocleidomastoid dan ketegangan berlebihan pada otot skalin? Sama ada semua atau salah satu daripadanya. Saraf-saraf di antara mereka terhimpit. Persarafan tangan terganggu. Tangan tidak berfungsi dengan baik. Bukan sebab yang jelas. Ia boleh dipertikaikan. Tetapi masih ada pengaruh. Jika diterangkan, sinusitis kronik. Sinusitis itu apa? Keradangan pada membran mukus. Bengkak pada membran mukus di mana jangkitan menjadi kronik. Maksudnya, keradangan pada membran mukus itu disebabkan oleh apa? Disebabkan kelemahan otot ini, berlaku gangguan aliran vena, mungkin juga aliran limfa dari kawasan hidung dan sinus hidung. Tetapi ini adalah perkara yang kerap berlaku. Ia memang berlaku apabila anda baring di sebelah hidung tersumbat. Bila anda berpusing ke sebelah lain, sebelah satu lagi pula tersumbat. Jadi,
Dalam keadaan seperti ini, tidak ada hidung berair. tidak ada keradangan. Inilah sebenarnya salah satu tanda gangguan aliran keluar vena. Ini juga sebabnya kelemahan otot sternocleidomastoid. Bengkak pada muka. Juga kelemahan otot ini. Dan berlaku pengumpulan cecair yang berlebihan di kawasan muka anda. Boleh digunakan untuk peremajaan juga. Bagus untuk itu. Tonus otot muka yang baik akan terhasil secara automatik. Jadi kawan-kawan, saya nampak anda semua dah tak sabar. Anda nak tahu macam mana nak latihnya. Jadi, tiada apa yang lebih baik untuk otot sternocleidomastoid selain kepala yang berat untuk latihan. Jika anda ada beban tambahan, seperti muka daripada besi atau gigi emas, Atau gaya rambut yang mewah. anting-anting, contohnya dengan ambar. Itu akan menjadi kelebihan tambahan dalam kes ini. Apa yang kita lakukan? Kita hanya angkat kepala. Baring terlentang, angkat kepala. Dan berat kepala, Bayangkan, adalah 10% daripada berat badan anda. Ia mula memberikan beban yang cukup baik kepada kedua-dua otot sekaligus, kanan dan kiri. Otot sternocleidomastoid, dalam posisi ini secara normal, anda sepatutnya boleh menahan sekurang-kurangnya 20 saat. Jika anda tidak dapat melakukannya, anda tidak boleh beralih ke latihan seterusnya yang lebih sukar. Sambungan. jadi, bagaimana melatihnya? Angkat selama 5 hingga 10 saat dalam satu set. Tahan kepala anda. Apa yang perlu diperhatikan? Jangan tundukkan kepala ke sini. Dagu anda harus sedikit menghadap ke atas. Tapi jangan terlalu mendongak juga. Maksudnya, kedudukan semula jadi leher anda harus kekal. Seperti anda sedang melihat ke hadapan, seolah-olah anda berdiri di padang, melihat ke arah matahari terbenam. Kita lakukan 3 hingga 4 set seperti ini. Berehat antara set, boleh berehat sehingga 30 saat. Langkah seterusnya, apabila senaman ini sudah menjadi cukup mudah untuk anda boleh melatih sebelah kanan dan kiri secara berasingan. Otot kiri, untuk ini juga anda angkat kepala dan di sini otot kanan anda akan lebih bekerja. Dan tahan dalam posisi seperti ini, tidak perlu pusingkan kepala terlalu banyak. Pusingkan supaya hidung berada pada sudut 45 darjah. Begini, supaya ia menghadap ke arah anda. Dan dalam kedudukan ini, angkat kepala. Angkat dan tahan begini. Juga selama 5 hingga 10 saat bagi satu set. Tahan dan letakkan. Berehat. Boleh selang-selikan. Angkat sebelah kanan dan kiri juga. Tahan 5 hingga 10 saat dan letakkan. Jadi selang-selikan kanan dan kiri atau teruskan ke satu sisi kemudian ke sisi yang lain. Pada peringkat seterusnya, anda boleh menambah beban menggunakan pergerakan. Untuk itu, letakkan bantal di bawah belikat seperti ini. Macam itu. Kita baring dan dari posisi ini, mula angkat kepala. Turunkan, angkat, turunkan. Maksudnya di sini, anda akan mendapat amplitud pergerakan yang sedikit lebih besar. Dan dalam posisi ini, anda sudah boleh melakukan pergerakan. Di sini. Jika ia cukup berat, anda angkat dan turunkan sepenuhnya. Tunggu 1 saat, angkat dan turunkan sepenuhnya. Jika ia tidak sukar, anda boleh angkat dan tidak perlu turunkan kepala sepenuhnya, iaitu sentiasa mengekalkan ketegangan otot-otot ini. Angkat, turunkan. Angkat, turunkan. Latihan-latihan ini sudah mencukupi untuk permulaan. Saya telah sediakan 1 set lengkap latihan dengan latihan yang lebih sukar, termasuk latihan untuk otot pemanjang leher, khas untuk anda di pautan dalam keterangan. Maksudnya, semua latihan ini adalah asas dan anda memang perlu mulakan dengan latihan-latihan ini. Tetapi jika anda ada keinginan dan peluang untuk memulihkan semua otot leher dengan cara ini, supaya otot-otot itu bukan sahaja kekal bertonus, tetapi juga dapat meningkatkan saiznya. Petunjuk utama ialah, jika anda lihat contohnya di cermin,
dan nampak bahawa leher anda seperti leher angsa, contohnya, adalah nipis. Jadi, senaman-senaman ini juga perlu anda tambah supaya otot-otot itu tetap mengekalkan tonusnya walaupun semasa melakukan aktiviti fizikal. Oleh itu, satu set penuh lengkap senaman untuk anda ada di bawah. Saya dah sediakan pautan dalam keterangan. Jadi kawan-kawan, Kongsikan pengalaman anda sama ada anda telah mencuba, merancang untuk mencuba atau hanya menonton saya mencuba. Dan apa lagi yang boleh saya katakan? Jumpa lagi di siaran akan datang.